Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hanafiah bin Abdul Malik. Lebih mudah Ustaz Hanafi. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan membincangkan satu topik akhlak pra-perkahwinan. Akhlak ketika bertunang ataupun akhlak sebelum bertunang. Jom tuan-tuan, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita jadikan diri Rasulullah SAW itu sebaik-baik ikutan, sebaik-baik tuntunan untuk kita ikuti. Rasulullah SAW pun manusia biasa, juga berkahwin. Maka sebelum berkahwin ada berlaku pertunangan. So ketika berlaku pertunangan tuan-tuan, ketika itu kita kena jaga beberapa perkara. Yang pertama tuan-tuan, sebelum bertunang, kita berkenal dulu. Dan apa yang diajarkan dalam Islam sebelum kita memilih pasangan untuk berkahwin, kalau lelaki, kahwinlah kamu seorang perempuan kerana kecantikan. Kedua, kerana harta. Ketiga, kerana keturunan. Dan keempat, kerana agamanya. Kalau tak ada tu kerana agamanya. Tetapi perempuan terbalik pula. Kalau dia nak berkahwin, dia kena terbalik. Kena cari lelaki yang beragama. Kedua, tengok keturunan. Mak mentua kita tu mungkin ada bela, saka harimau ke, bomoh ke, ataupun penyakit. Keturunan ni penting. Dan ketiga, perempuan juga, barulah dia melihat pada harta pekerjaan lelaki tersebut dan ataupun apa yang dilakukan untuk kehidupannya. Dan akhir sekali, barulah pilih rupa. Tapi orang perempuan hari ni, dia pilih rupa dulu. Itu yang berlaku pada hari ini, hampir 75% perkahwinan berakhir dengan perceraian. Kerana tak ikut pra-perkahwinan tu. So, yang keduanya sebelum dah pasti kita berkenalan, kemudiannya nak bertunang. Bila nak bertunang tuan-tuan dan puan-puan, tunang ni tujuannya memaklumi kan bahawa seorang lelaki ingin berkahwin dengan seorang perempuan kepada ahli keluarganya. Ini adab Islam. Komunikasi. Kaedah bertunang. Bertunang, beritahu mak dan ayah ataupun pakcik dan makcik, saya ingin melamar anak anda untuk menjadi isteri saya. Dan yang ketiga, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam membicarakan tentang akhlak pra-perkahwinan, bila dah bertunang, itu bukan lesen untuk kita melakukan maksiat. Hidup sebagai suami isteri padahal belum diijab kabulkan. Jangan. Sebab syaitan ni ada tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga niat. Kenapa kita nak jaga niat? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan. Niat ni, Allahu Akbar. Ini paling penting. Apa yang kita nak buat hari ni? Kadang-kadang sebab tu kita dilarang dalam Islam sebelum berkahwin duduk berdua-duaan. Duduk berdua-duaan, akhirnya dengan alasan dah bertunang, tapi akhirnya yang ketiga adalah syaitan. Syaitan akan melonjakkan nafsu kita, akhirnya berlaku zina. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhlak pra-perkahwinan, kita kena mendalami ilmu agama dan juga ilmu pengurusan emosi dan juga pengurusan keuangan. Kena belajar. Sebab tu mas kahwin ataupun wang hantaran diletakkan pada kadar tertentu untuk kita bersedia belajar bertanggungjawab. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang Ustaz nak sampaikan perkara penting, janganlah kita membebankan terutamanya akhlak mak dan ayah dengan meletakkan wang hantaran yang terlalu besar, terlalu tinggi. Tapi kalau tujuan untuk mendidik tu lain, sebab kita bersusah payah sebelum perkahwinan. Tapi ingat, akhlak pra-perkahwinan, jangan sampai meminjam-minjam melalui sistem riba dan akhirnya mengundang stres ketika berumah tangga. Dan apa yang Ustaz nak
petik satu perkataan, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, rumah tangga ni yang bakal dibina ketika pra-perkahwinan ini perlu melalui istikharah. Istikharah lah. Sama ada pasangan itu betul-betul untuk kita ataupun kita kahwininya sekadar nafsu. Ada dua beza tau. Pertama, jodoh yang Allah dah tetapkan. Kedua, kita berkahwin dengan jodoh yang kita nak. Jadi dua ni. Ni ramai orang keliru. Ada ke orang kahwin kalau tak diizinkan oleh Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu ada seorang anak bertemu dengan Saidina Umar Al-Khattab dan bertanya, adakah hanya anak saja derhaka pada mak dan ayah tak derhaka pada anak-anak? Salah satu punca dia kata, ayahku mengahwini seorang perempuan yang menjadi ibuku bukan mempunyai akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebelum kita derhaka pada anak kita, masa pra-perkahwinan ini, apa patut kita buat? Marilah kita sama-sama mendalami ilmu agama dan juga ilmu pengurusan. Di samping membetulkan niat dan juga jangan lupa istikharah. InsyaAllah cukup sekadar tu. Cuma Ustaz doakan mereka yang sebelum berkahwin ni tolong amalkan satu surah, ayat daripada surah Al-Furqan ayat 74. Sama-sama kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan hidup dan zuriat yang menjadi penyejuk mata hati, dan jadikanlah kami pemimpin di kalangan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Selamat beramal. Assalamualaikum.